Nak off balik pun senang je, tekan double. Okay, hari ni saya nak unboxing satu drone yang paling mahal pernah saya ada dan juga antara yang termahal jugalah dalam listing DJI punya drone. Inilah drone dia. Kita akan buka. Sekejap kulit rasa minyak lah. Fresh. Wangi. Bag dia ni dalam semi hard case ya. Berat juga ya. Kalau berat macam ni, besar macam ni punya drone, anda tak boleh bawa masuk airport kecuali dapat permission. Beberapa negara minta untuk register dulu. Ini adalah charging hub ni, dia boleh charge ketiga-tiga bateri serentak. Besar tau. Bateri sebiji dah berat, bayangkan. Ini ada 3 biji kat dalam ni. Apa lagi ada dalam ni? Ini adalah RC ataupun remote controller. Remote ini sahaja berharga 1000 lebih. Kalau tak ada ni, boleh tak nak fly? Boleh, tapi kena pakai phone. Dan phone ni macam-macam masalah sikit lah. Antaranya bateri. Cuma dari segi signal mungkin phone lebih kuat. Kali pertama klik dan kali kedua hold. Nampak dia dah on. So dia punya joystick ni ada kat bawah ni. Okay, nampak So kita akan ambil joystick ni. Inilah dia. Okay, seterusnya marilah kita bawa keluar yang kita tunggu-tunggukan. Kalau sekarang inilah drone dia. Namanya tengok drone ni macam mana. Ini tapak tangan saya. Ini drone. Ini dia punya body saja tau. Tak masuk dia punya kaki lagi. Kena buka elok, hati-hati. Dia punya propeller ni pun sensitif tau. Propeller tu adalah kipas dia. Cover dia punya kamera depan. Ini adalah bentuk kamera dia. Macam dah rupa dia. Double lens. Atas ni adalah sensor dia. Sensor dia kiri kanan. Kalau kata nak langgar dinding ke apa, langgar dinding, dia akan tiba-tiba avoid. Kita kena buka. Bukan ni dulu ya. Kita kena buka yang macam ni dulu. Lepas tu baru kita tolak yang bawah ni. Okay. Itulah cara buka dia. Dia ada step dia untuk buka dia punya kaki ni. So inilah rupa dia. Betulkan sikit kamera. Kamera ni dia ada gimbal. Terbang lah macam mana pun punya ganas. Dia akan stable je video tu. Ini adalah Mavic 3. Dalam belakang dia kita letak bateri. Okay, ni cara masuk dia. Tolak je sampai ada bunyi. Kenapa drone ni dia mahal sangat? Ini adalah untuk dikira untuk heavy duty jugalah. Sebab apa kan, tengok dekat atas ni. Dia ada fan tau. Dia macam intercooler lah untuk sejukkan drone ni. Sebab drone ni cepat panas. Bawah ni ada sensor. Dia takkan boleh nak drop macam tu saja. Dia akan bounce back lah. Salah satu isu kenapa ada negara bagi, ada negara tak bagi bawa masuk ni, kena register. Sebab anda tengoklah saiz dia. So ini berkemungkinan drone ini boleh dijadikan sebagai senja. So kita akan try on drone ni sekarang. Tapi kita